Bukan main lagi. Dengan sop campur. Kita tambah perkedil. A few minutes later. Hari ni aku nak rasa bakso beranak-ranak. Jom. Deh. Bakso beranak RM18. Ni berapa anak dia ni? Nampak cantik sikit. Apa? Hari ni aku nak makan bakso beranak. Apa? Kau tengok dia punya daging. Apa? Bukan main lagi. Bakso beranak Aku ambil bihun. So hari ni aku nak review bakso beranak dengan apa nama? Sup campur. Dengan sop campur. Sop campur macam-macam ada lah. Kita tambah perkedil campur sekali ni. Mantap lah. Kan dia punya cili merah ni. Ini memang syadu kena pedas ni. Okey, jom kita makan sikit. Wah. Kan? Mana anak ni mak dia? Mana anak? Dalam dia anak-anak dia. Oi, berapa ramai anak tu? 1 2 3 4. Berapa? 5 6. Ni anak 10 ni. Anak 10. Very nice. Sedap. Tip-top. 3. Okay, this is mixed noodle soup atau mi sup campur lah dalam bahasa lokal Bali. Tengok ni, bukan kaling-kaling ni. Tengok bawah tu entrance, betul-betul bawah tu. Naik tangga terus kamu pergi ni food court ni. Central Market food court. Kedai dia kat situ. Nampak sampai perkataan ni kasut dah. Nampak. Tapi okey. Okey, ni kau nampak aneka sup ni. Sebab sampai pertengahan bulan depan tempat ni nak renovate habis, nak tutup 2-3 bulan tutup. Harga dah lain lah. Tapi nak cepat makan sekarang secara murah hari. Bang, renovate pun lama bang kat sini bang. 2-3 bulan tutup, lepas tu harga pun dah lain lah. Kena cepat sementara masih ada. Market 1888 Central Market.